Dia memang rezeki lah, rezeki. Sebab tempat lain tak dapat macam ni, saya cakap terang. Lepas tu dengan diskaun dia pun saya puas hati. Disebabkan saya berpuas hati lah apa yang diberikan oleh pihak Maktab Tazab ni. Sebab tu yang saya berani datang ke sini. Kalau siapa-siapa yang nak ingin buat badal haji untuk arwah baik lelaki ke baik perempuan, saya syorkan datanglah tempat ni, memang puas hati. Sebab belum ada lagi servis yang terbaik macam ni lah. Itu sajalah. Adalah ini saya Masyurah binti Muhammad, waris kepada Uthman bin Dua yang telah meninggal dunia. Dengan ini mewakilkan kepada pihak Mahat Tahzib untuk menguruskan badal haji korban wakaf Al-Quran pada tahun ini dengan upahnya sebanyak RM4,000 sahaja kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi saya Fatimah binti Hairani, wakil perunding daripada Mahat Tahzib, terima wakil dan juga amanah untuk melaksanakan badal haji korban wakaf Al-Quran dengan upahnya RM4,000 kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Bersama-sama cakap Al-Fatihah untuk arwah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Orang dekat kepada dia lah. Dia dimurahkan rezeki saya pada bulan puasa ni lah. Lepas tu pun tengah sedih kehilangan arwah ayah, kehilangan adik. Baru je lagi. Saya buat awal ni bukan apa, sebab saya dah berniat. Sebelum penutup tahun 2006 saya akan buat badal haji dia serta kubur dia nanti untuk tahun ni juga. Itu niat saya. Apa yang saya niat saya akan buat. Itu janji saya. Apa yang saya buat dekat arwah abang saya akan buat pada bapa tiri saya walaupun bapa tiri. Itu niat saya lah. Mahat Tahzib.